jiran pergi haji. Tiba-tiba kalau masa aku nak haji, bini aku ni mengandung. Pada mengandung ni, dia terbau jiran sebelah masak apa, sedap gila dia kata. Baunya pun sedap. Tu bini kata, abang, bila abang pergi Mekah, abang pergilah kat jiran minta dia masak apa. Teringin sangat cik nak makan. Dia masak apa sedap. Dia pun pergilah rumah jiran ni, bagi-bagi salam. Perempuan ni keluar, dia pun tanya, kat beritahulah hajat dia tu. Bini dia suruh minta apa masak. Bagilah sikit, bini dia nak makan. Punya tu. Perempuan dia kata, minta maaf tuan, saya tu terang, apa saya masak ni tuan, kami boleh makan, tuan tak boleh makan. Pasal apa? Yang saya masak ni daging kalde, bangkai daging kalde. Terkejut dia. Bangkai? Kenapa? Kami tak makan, dia kata, rumah kami ni tak rasa makanan, tak ada. Anak aku menangis. Nangis. Mak kata, di petang, mak dicari nanti petang. Malam anak lapar pergi tempat buang sampah, jumpa kalde bangkai mirip. Kita orang tak tahu, orang sini masyarakat bukan tahu kami makan atau tak makan, kita tak boleh. Jadi aku masak lah, aku masak kubur dengan hamba apa yang dia nak bagi, tak tahu tak bau bangkai tu nak bagi anak makan dia. Tapi dia orang bau tu sedap orang. Jadi saya minta maaf. Dia dengar tengok macam tu sedih, dia ada jiran. Akta jiran aku ni tak makan. Patutkah aku ada duit, aku ada 400 dirham, aku nak pergi haji. Aku nak pergi haji ke aku nak tolong dia ni? Mana dulu dia nak? Akhirnya dia buat keputusan, tak apalah aku tak pergi haji. Buat, ambillah 400 dirham ni, buatlah belanja, belilah makanan. Maka dia tak jadi pergi haji. Tetapi Allah Ta'ala terima dia ketika dia buat haji. Walaupun pahala haji mabrur bagi kat dia. Niat dia yang baik tu, dia sumbang pada ini, akhirnya Allah nilai kebaikan itu. Kebaikan dia. Dia pun terkejut. Terkejut bila diceritakan macam itu. Dia nak beritahu kita kadang-kadang kita tak tahu. Kita kadang nak rebutkan yang lebih baik lagi. Kita nak pergi tahu. Hang tahu tak tahu ni aku pergi mana? Tak tahu. Aku pergi Mekah. Baru ni pergi dah? Pergi lagi. Padahal dia boleh tajuk tentang Allah yang ni tok siap agak-agak. Sudah teringin nak pergi kan? Dia pergi lebih hebat. Dia pergi, syukur ya Allah, dia ni tak aku pergi umrah, tak pergi haji, umrah. Pahala besar kadang-kadang. Kita kadang-kadang kita tidak nampak. Tu adalah kita yang remeh kebaikan. Tu dah kata, sampai begitulah. Sampai hebatnya, dia tengok. Untuk kita disahkan dari kita, bagaimana Allah Ta'ala menilai keperhatian kita pada orang. Jiwa kita ni tanam dalam jiwa kita sifat-sifat yang baik, yang mahmudah, kasih sayang dalam kehidupan. Hiaskan batin kita dalam kehidupan kita ni, dalam rumah tangga, dalam kehidupan, nilai-nilai yang di dalam ni kita temui. Puji, luar kulit tak ada. Sebab kita ada roh juga. Roh kita ni lain. Roh kita lain. Hebat kita ada roh. Kalau roh berpisah dari jasad, jadi Allah yarham. Roh boleh hidup tanpa jasad, jasad tak hidup tanpa roh. Tapi makanan roh tu kita bagi makan dah. Imam Syafi'i kata, jangan kamu menzalimkan roh kamu dengan membiarkan dia tidak diberikan makanan. Dan makanannya terapi roh adalah haruman yang wangi. Kalau kita jual minyak wangi, roh ni dia perlu minyak wangi sebab dalam syurga. Syurga ni tempat paling wangi. Sebab tu kita masuk syurga tak pernah susah hati. Nanti syurga